Bebas nih Malaysia dijajah sama Facebook. Mereka hobinya jadi budak Mark Zuckerberg nih. Luar biasa nih Malaysia nih. Bukan cuma itu guys, yang keempat apa? Yang keempat, mereka wajib memfasilitasi perdagangan digitalnya Amerika Serikat. Bukan hanya nggak boleh ngasih pajak, bea cukai dan sebagainya, nggak boleh. Mereka bahkan harus memudahkan, memberikan akses sebesar-besarnya bagi perusahaan teknologi Amerika Serikat buat menjajah Malaysia. Bak bencana datang di akhir acara pesta. Kini Malaysia berada di bawah cengkraman Amerika Serikat. Dari sini kita bisa tahu, mengapa di KTT APEC Korea Selatan kemarin, Xi Jinping terlihat begitu alergi terhadap Anwar Ibrahim. Perjanjian kita dengan Amerika ini, Amerika mengenakan syarat Petronas kena beli LNG. Petronas kena beli daripada Amerika setiap tahun sebanyak 3.4 bilion US, bukan ringgit. Ini satu penyerahan. Ini kata negara kita merdeka berdaulat. Bagaimana ini? Yang amat berhormat Tambun, apa sudah jadi kepada ini? Kita merdeka, tapi hari ini Trump datang yang menjahannamkan Gaza, bumi Palestin. Kita sambut mereka dan kita serahkan kekayaan kita. Ini pemunggahan. Ini pemunggahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika. Saya kritik. Saya tak tahu apa jadi pada saya selepas ini. Tapi saya tidak bersetuju. Bagaimana ada syarat Amerika kenakan bahawa ikut perjanjian kita mesti jual nadir bumi kita ke Amerika. Tiada siapa boleh menghalang. Mana boleh dia mengenakan syarat sedemikian. Ini yang perunding-perunding ini, Menteri MITI ini, apa yang mereka runding ini? Ini penggadaian negara kita. Ini memalukan. Kena jawab di sini. Kita memang ada sopan santun, berbudi bahasa, tetapi tanpa sebutir bom, tanpa senapang, Trump turun ke bawah ini, kita menyerahkan ekonomi kita, menyerahkan kekayaan negara kita 1 triliun ringgit. Sedangkan setiap tahun kita berhempas pulas. Lembaga hasil dalam negeri kena cakutip, custom kena putip. Semuanya nanti kita bagi kepada Amerika. Petronas bergaduh dengan setengah negeri, tak bayar royalti pada Kelantan, tak bayar royalti kepada Terengganu, mungkir pada Sabah, mungkir pada Sarawak. Kita bergaduh sama sendiri, tapi berbilion kita bagi pada Amerika. Saya memuji ucapan daripada ahli Parlimen Pasir Gudang tadi yang berada di blok kerajaan. Tetapi beliau seorang yang jujur, yang berhujah dengan fakta, dan beliau telah mendedahkan satu perkara yang sangat dahsyat. Dengan kehadiran Trump di Malaysia ini, bukan sahaja mengguris jiwa dan perasaan saudara-saudara kita di bumi Gaza kerana disambut dengan begitu meriah, dengan tari menari dan sebagainya. Dan yang paling besar kesannya apabila Malaysia menandatangani perjanjian untuk membeli LNG, gas asli cecair, beli daripada US. Kita negara pengeluar gas, kita negara pengeluar minyak, kena bayar 3.8 bilion USD. Hampir 20 bilion setahun kita kena bayar kepada US untuk hanya semata-mata beli gas asli cecair. Dan yang lebih berat lagi, dalam perjanjian itu juga mereka berhak membeli REE daripada kita. Sedangkan REE ini dasarnya belum lagi kita final dalam negara kita. Kerana dia juga melibatkan hak negeri-negeri. Apakah selepas daripada ini kerajaan akan mengabaikan hak negeri-negeri kerana telah menandatangani perjanjian tanpa ada satu dasar yang jelas tentang REE ini? Saya ucap syabas dan tahniah kepada Pasir Gudang kerana dengan hanya kehadiran Trump beberapa hari sahaja, beliau seolah-olah telah menjajah semula ekonomi negara kita kerana telah kita mengikat dengan perjanjian yang kita terpaksa kena bayar 1 trilion yang sudah pasti lebih menguntungkan kepada negara penjajah, negara penjarah darah dan nyawa umat Islam ini. Ini bukan daripada kami, ini daripada ahli Parlimen Pasir Gudang. Kita amat berduka cita dengan semua perkara ini kerana rakyat di bawah hanya dipertontonkan dengan hebatnya diplomasi kita sehingga boleh menjemput Presiden Amerika datang ke negara kita. Bukan cuma itu guys, yang keempat apa? Yang keempat, mereka wajib
memfasilitasi perdagangan digitalnya Amerika Serikat. Bukan hanya nggak boleh ngasih pajak, bea cukai dan sebagainya, nggak boleh. Mereka bahkan harus memudahkan, memberikan akses sebesar-besarnya bagi perusahaan teknologi Amerika Serikat buat menjajah Malaysia. Wah, kejam banget ini. Ya lebih sadis lagi yang kelima guys, kemarin itu rangkuman aja ya, Malaysia itu wajib nanya dulu sama Amerika Serikat kalau mereka mau berdagang dengan negara lain, khususnya mau berdagang digital dengan negara lain, apalagi kalau negara lain itu dianggap sebagai musuhnya Amerika Serikat. Ini artinya negara ini nggak lagi punya kedaulatan. There is no sovereignty in Malaysia. Mereka udah kumpulan budak, slave. Malaysia itu slave. Mereka dikit-dikit mau belok kiri nanya dulu sama majikan, bos Donald Trump boleh nggak Malaysia belok kiri? Kalau mau belok kanan nanya lagi, bos Donald Trump, Malaysia boleh nggak belok ke kanan? Betul-betul idiot nih. Ini betul-betul bodoh nih yang tadi. Sayangnya, di parlemen Malaysia tidak ada yang tajam dalam menggali inti permasalahan. Namun, dari pernyataan ambigu Anwar tersebut, tentu mengisyaratkan hasil akhir akan mutlak memihak kepada kepentingan Amerika Serikat bagaimanapun alur negosiasinya. Hal ini sudah menjadi rahasia umum, karena sepak terjang negara adidaya tersebut tidak mungkin mudah dipatahkan oleh Malaysia. Dan Amerika Serikat bukanlah tipe negara yang bodoh dalam mencengkram bawahannya. Seperti Timur Tengah yang selalu dibuat kacau, atau bahkan Eropa yang babak belur oleh kebangkitan ekonomi Cina dan Rusia akibat didikte oleh Amerika Serikat. Sedangkan yang tidak ada perjanjian saja Amerika dengan mudah mengintimidasi, apalagi terdapat klausul yang jelas dan ditandatangani. Membuat apa yang dikatakan oleh Anwar terdengar seperti pembelaan yang tidak masuk di akal. Dan seperti yang sudah-sudah, lagi-lagi rakyat Malaysia dikibuli dan harus menanggung akibatnya. Concern Malaysia, orang Malaysia yang berasa terkilan kerana perjanjian yang dibuat oleh kerajaan dengan Amerika Syarikat sebenarnya menghapuskan kebebasan kemerdekaan negara. Dan perjanjian itu amat berat sebelah. Kita terpaksa beli 150 bilion dolar barangan daripada Amerika. Kita terpaksa beli Boeing aircraft 30, tak boleh beli Airbus lagi dah. Kita terpaksa beli gas 3 bilion setiap tahun. Kita banyak paksaan kepada kita, sehingga kita nak buat satu-satu perjanjian dengan negara lain pun kita mesti rujuk kepada Amerika dulu. Kalau Amerika bersetuju, barulah kita boleh dapat buat perjanjian-perjanjian dengan negara lain. Dagangan kita dengan Amerika ini berjumlah 1 trilion ringgit. Hampir semua wang kita diguna untuk membeli barang daripada Amerika. Sama ada barangan ini baik atau mahal, kita tak boleh nak tolak. Kita terpaksa terima barangan daripada Amerika. Ini bermakna bahawa kita kehilangan market access. Kita tak boleh lagi beli daripada market. Dan akhirnya dengan perjanjian ini kita sudah hilang hak kita untuk membuat keputusan yang terkena kepada negara kita. Kita capai kemerdekaan pada tahun 1957. Pada tahun 2025 kita hilang kemerdekaan kita. Inilah yang dilakukan oleh Anwar, dan ini bertentangan dengan perlembagaan. Dia tak berhak menggadaikan negara kita ini. Kalau dia nak buat tindakan yang bertentangan dengan perlembagaan, dia patut bawa perkara ini ke Dewan Rakyat untuk mendapat 2/3 persetujuan daripada ahli Dewan Rakyat. Tetapi dia tidak berbuat demikian. Apa yang dilakukan oleh Anwar bertentangan dengan peruntukan dalam perlembagaan kita. Banyak peruntukan termasuk 153 dan beberapa peruntukan yang lain. Jadi
oleh kerana kita dengan perjanjian ini kita hilang negara kita, kebebasan negara kita. Kita semua bersetuju menolak perjanjian ini, dan kita akan berusaha supaya perjanjian ini dapat dibatalkan.